Dalam dunia ni, manusia lebih hantu daripada hantu. Disebabkan nafsu dan ketamakan, semuanya hancur. Ini adalah ritual Pak Makbul pemujaan hantu laut. Kalau korang nak tahu, daripada dulu sebenarnya dah ada ritual pemujaan hantu laut ni. Kalau dekat pantai timur, ada yang panggil ritual ni sebagai menyembah pantai. So, apa yang diorang buat? Kebiasaannya pada musim tengkujuh, mereka akan menyembelih putih dan menghanyutkannya. Dan ini adalah salah satu ritual ataupun upacara yang korang akan tengok dekat dalam filem Malam Terlarang. So semalam Kak Min dapat jemputan untuk tonton filem Malam Terlarang dan feedback jujur Kak Min, ini antara filem seram terbaik daripada Astro Shock untuk tahun 2025. Genre filem ini adalah horror dan thriller. So bagi korang yang belum tengok, Kak Min cerita sedikitlah sinopsis so that korang faham. Filem Malam Terlarang ni mengisahkan tentang sebuah keluarga di pantai timur. Omar iaitu sang ayah merupakan seorang ahli politik di daerahnya. Sedang Omar ni sibuk dengan pilihan raya, berlakunya satu tragedi berdarah yang menimpa keluarga Omar. Jadi kematian salah seorang ahli keluarga ni telah mencetuskan salah satu tanda tanya kerana keadaan mayat yang dijumpai serta punca kematian tu agak misteri. Dan bermula daripada hari itu, satu persatu rahsia keluarga Omar terbongkar. Dan daripada sini kita boleh nampak yang dalam dunia ni manusia lebih hantu daripada hantu. Filem ni Kak Min boleh bagi rate 9/10. Kak Min memang tak nak cerita lebih-lebih sebab Kak Min nak suggest and recommend korang untuk pergi tengok.